Mohon copy paste Si Pupian. Ni tekniknya tidak boleh namakan sepenuh nama aku lah. Teknik pian. So kali ni kita orang pergi tapak kita orang tak ambil sea view sebab dah penuh. Kita orang ambil level B. Bismillah. Mana? Damn. Yeah. 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 Suasana malam. Tak nampak lah muka kau gelap. Ni campsite time malam. Ramai kan? Berbangga ni kalau dapat masuk channel YouTube ni. Gelap duk muka kau. Aku kena buat cahaya tambahan. Malam biasa aku pakai bedak sejuk. Bedak sejuk. Aku kena guna tambahan apa? Pencahayaan lah. Boleh lah pakai cahaya terang sikit. Ni kemah kita. Cuaca macam nak hujan. Terang. Mana Abang Pian? Sibuk betul dia. Kita cari Abang Pian. Aku dah pasang lampu lah. Nah, nampak muka kau. Dah ada cahaya lah. Kalau tak tadi gelap. Nampak ni kita tengah set up. Kau set up apa? Takut hujan malam ni. Cuaca macam nak hujan. Tapi bulan terang. Kita turunkan sikit. Biar air turun. Ini pakar ni. Itu kita hanya merancang. Ini tu hanya tentukan. Terang ke? Aku pakai ni terang. Ya. Ni sebab muka aku memang putih. Kau pakai bedak putih tu kau apa? Color putih. Color putih? Ni color apa? Hitam Dia kontra. Tapi malam nampak lampu dia ni. Kalau kena suluh lampu jelas ni. Kau tengok dalam video terang gila. Dia pantul cahaya kan. Dia efektif bila dia ada cahaya dia. Macam gini bahaya sebenarnya kalau tak ada apa-apa. Kalau tak ada cahaya. Cuba kau pergi kat yang color putih tu. Kontra. Color putih ni. Ni putih. Yang ni. Ni putih. Ni. Kontra. Cuba tengok time gelap. Nampak je. Tutup lampu. Even dalam gelap pun dia nampak lah. Kalau yang belakang ni hitam ni tak nampak. Kan? Kalau tak ada cahaya tak nampak. Kalau ada cahaya nampak. Plan gitulah. Tujuan dengan Ali lah. Tengok berselirat tali lah. Kalau kena suruh lampu terang. Pusing. Apa?
Aku ada. Tadi blackout sekejap. Aku ada apa tu? Alhamdulillah malam tadi tak tak hujan. Cuaca cerah. Ini kemah berada pian. Ramai orang. Ni KZ Fani. Macam-macam kemah dia. Pusing-pusing. Kemah kita hijau. Luas lah kawasan di sini. Macam-macam jenis kemah dia. Wah, ada kodi. Ada kodi. Areli. Apa bikin? Ambil video. Kudi kan? Nampak? Ni kita punya siput. Wah. Nampaknya cuaca hari ni. Tadi pagi hujan sekejap. Tapi tak lebat lah. Harapnya kejap lagi matahari naik lah. Bagi keringkan. Kita kemas. Nak balik? Petang sikit kot. Petang Macam mana? Kalau tak ada orang masuk boleh balik petang. Tanya CEO lah. Kita gerak. Kat sini tak ada aktiviti. Ada buai. Cuaca alhamdulillah cerah. Mandi laut malas lah. Cuaca cerah. Pagi tadi ada gerimis sikit. Ni abang pian kita dah nak balik. Tengah nak kemas-kemas ni. Mula lah ni. Kau masuk YouTube aku, kau kena bayar. Apa? YouTube kau kena bayar aku royalty. Sebab viewer lepas ni mesti macam nak. Kau confident je. Viewer aku suang-suang kuku je. Yalah, tapi sebab ada aku, nanti akan macam nak je. Masih ramai lagi stay. Ada yang dah balik. Dua ni dah balik lah. Kodi ni ada brother ni baru sampai. Satu hari lagi lah. Apa tu? Satu hari lagi. Tak boleh. Kalau ikutkan viewer ni mana sampai esok.
belum hilang. Penat pun belum hilang ya, dah nak kena remas. Itulah kalau 2 hari 1 malam ni macam penat sikit lah. Nak recommended. Adik dari mana adik? Dari mana? Dari Pasir Gudang. Pasir Gudang. Oh, samalah kita. Pasir Gudang taman apa? Taman Pasir Putih. Oh, Pasir Putih. Kemah mana? Kemah yang mana? Oh, yang ramai-ramai tu eh? Oh, yang ni Pasir Gudang lah. Ni lagi yang dah kemas. Tak penuh ni campsite ni. Oh, ni ada kemah Budi ya. Budi. Sekejap. Sekejap aku tolong. Setiap tapak ada plug point. Banyak harga tapak sini sekali dengan plug point lah. Sana ada plug point. Setiap tapak ada plug point. Nanti kita pergi toilet, tapi toilet dia kurang lah, tak banyak. Laki ada 3, perempuan ada 3. Dengan kapasiti campsite yang besar ni macam tak berapa nak cukup. Kita tengok skill kemas ni. Pulang pada masing-masing. Ini skill nak mudah kerja. Kalau tak nak mudah kerja, aku suka pasang, tak nak mengelepon cari pagi. Terus sambat je kat sini. senang lah. Aku masih satu-satu lambat dia nak ikat tali tu lah. Benda pun tak bersimpul-simpul. Ikat terus Oh, mudah betul. Aku pun nak kena buat macam ni lah. Jadi tak payah pening-pening. Copyright lah. Tak payah pening-pening nak ikat setiap tali tu. Kalau ada 10 pun nak kena ikat satu-satu. Kau simpulkan simpul lah satu-satu. Kalau ada 20 aku ikat satu-satu. Kau bayangkan kalau lambat-lambat nak ikat tali. Time nak ni hujan kan. Dekat ambilkan. Ni dia dah siap simpul kat sini, terus je masuk dalam beg. Oh, mudah Boleh copy paste ni. Mohon copy paste Sipu pian. Ni tekniknya tidak boleh namakan sepenuhnya nama aku lah. Teknik pian. Kan? Senang lah. Boleh tiru ni. Ni. Apa tu? Ini modified sendiri ni. Pasak terus kalau nak pasak. Kalau perlulah. Tapi setakat ni ikut pada kesesuaian lah. Setakat ni ada pernah sekali memang perlu lah. Angin kuat tak boleh dibawa bincang. Pul terangkat-rangkat. Betul juga. Kita pasak kan ni. Tu. Dah. Mudah. Kejap lagi nak masak spaghetti kat Kita masak spaghetti tengah hari. Hari tak nak makan nasi. Cuaca cantik, angin sepoi-sepoi bahasa je. Tak kuat, tak slow. Ni ada camper baru. Ada karavan lah kakak. Bila sampai? Tadi dah sampai. Baru pasal ada karavan. Spaghetti dah siap. Tengok muka-muka lapar. Ya, kita makan. Okey, kita jalan-jalan dekat KZ Fani campsite ni. Ni ada tempat duduk, parking di luas tu. Sini sampai sana ujung. Depan sana kawasan
campsite lah. Ni ada dia punya toilet, sinki sana ada lagi. Satu ujung sana. Dia punya office, sana ada chalet juga. Ada surau dia ni. Toilet. Ni sinki dia. Toilet lelaki. Ni toilet perempuan. Ni toilet OKU. Ada toilet lelaki. Ni surau dia. Boleh ambil air sembahyang kat luar ni ataupun kat dalam. Ni keadaan dalam toilet lah. Bersih. Dekat campsite ni juga dia ada sediakan tong sampah. Ni tong sampah. Sampah-sampah kita buang kat sini lah. Sampah, dan dia ada sediakan juga shower untuk bilas badan. Banyak ni lah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tambahan shower. Jadi rasanya banyak jugalah pilihan untuk bersihkan badan. Memang luas. Tu ada pintu gerbang. Tak penuh Ini kalau penuh ni, toilet ni macam tak cukup. Ramai juga ni. Dia ada tapak A, B, C, D. Yang junior D. Tengah ni C. Tapak kita tapak B. Ni tapak B. Yang depan sana tapak A. Harga lain-lain Harga tapak A, B, C, D harga lain-lain. Tapak A ni ngadap laut lah. Paling depan sini. Ada pintu ni kan? Ya. Kita pergi pantai Kudi. Wah, cantik aset dia. Tu lah asyik tu pergi mancing. Tu asyik tu mancing. Ni boleh lepak. Dia orang ambil gambar sini lah. Dekat rumput-rumput ni. Apa? Itu memang tertutup Tertutup. Mai kakak. Hak milik Kezek Fani. Jom, kita jalan ke pantai. Pantai. Air surut ni. Sana ada batu-batu. Apa? Batu. Tulang paus. Ada. Banyak tulang paus. Ada mancing Ada orang mancing. Lepas tu ada pulau. Pulau apa tak tahu. Esok kita nak jalan-jalan ke sana. Tengok sampai ujung. Sebelah sana pun ada campsite juga. Ambil gambar. Ambil gambar. Tak nampak. Rambut tu. Cik.
Ha? Pedas. Oh, pagi ni last day. Amai dah kemas ni. Oh, semua dah kemas. Kita tak kemas lagi. Alhamdulillah, cuaca tak hujan, cerah. Wah, kali ni tak hujan cuaca cerah. Kita sarap dulu. Kak buat nasi goreng. Sekejap lagi kita santai-santai. Dah siap masak kan, baru kita kemas. Alhamdulillah dah siap kemas. Hujan lebat. Semalam cerah, hari ni hujan lebat. Sebab dah siap kemas semua. Semua dah ready nak balik ke sini. So berakhirlah 3 hari 2 malam dekat KZ Fani. Okey, kami dah bergerak balik. Selesai dah kita punya camping kali ni. Harap tempat dia okey. Cuma kurang bunyi laut kan. Sebab pasang air pasang dia jauh, tak dapat. So tadi nak balik baru dia pasang rapat dekat pantai, dekat dengan kawasan kemah. Tandas pun bersih. Tandas bersih. Cuma dia ada 6 tandas, 3 lelaki 3 perempuan. Kapasiti camper mungkin ramai. Kalau penuh campsite ni mungkin ada tu sikit. Tapi setakat kita camping ni tak ada isu ni lah. Toilet buat terpanjang, air semua okey. So air kata semoga semua dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki insya-Allah. Jumpa lagi dalam video lain. Assalamualaikum. Ribet guys.